Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ini adalah Nissan Kick e-Power Kalau kita tengok, biasanya EV dia tak ada enjin. So, ni adalah e-Power, teknologi Nissan. Dia menggunakan enjin untuk generatekan generator dia. Ni adalah motor electrical power. So, enjin dia adalah 1.2. Ni adalah teknologi daripada Nissan. Dia buat, kiranya enjin ni untuk powerkan genset. Untuk genset. Kalau EV, Tesla pun semua, dia betul-betul 100% kena charging. Yang ini minyak untuk charging ni. Okay. Nanti kita tengok ni. Satu keluarga datang ni. So kita tengok spek. Okay, so ni tengok ni generation e-Power. Dia electric motor. So power dia, enjin ni adalah 129 horsepower untuk gerakkan dia punya motor elektrik dia 1.2. So kita bayar road tax dia adalah 1.2. Horsepower dia pun power dengan 1.2 130 horsepower. Jadi power enjin untuk gerakkan elektrik motor. Kalau yang lain adalah bateri untuk gerakkan elektrik motor. Yang ini adalah enjin. Enjin untuk gerakkan elektrik motor. Okey. So tu saja. Kita akan tengok macam mana dalam dia. Okey, dia punya bonnet dia agak besar Dia punya bonnet. Dia agak besar. Nampak tu. Ni Nissan. Baru tengok. Jadi selalu ni bayar. Ni bayar. Ni boleh. Terima kasih. Haji Umar. Terima kasih Haji Umar. Dah. Ujuk pun aja.